bukit ni pujuk Merayu ajak ikut, tapi dia tetap juga pendirian. Mati hidup awak di tanah ini tanya kan. Itulah dia tak nak pergi. Maka tak boleh nak buat apa, terpulang atas hak masing-masing. Kemudian dia hanya tunggulah tiba masanya untuk pindah. Bila sampai waktu sempurnamanya, mereka ni mulalah berkumpul. Bila dah berkumpul, mereka mulakanlah perjalanan mereka pergi ke Kuala Sungai. Mereka pun berjalan. Bukannya berjalan biasa. Mereka berjalan, mereka ni kena redah bukit, bakau, ladang sawit, sawah padi, dia kena handuk, jumpa kampung, macam-macam jauh. Makan masa berhari-hari. Masuk hari ke-3 atau ke-4 tak silap, mereka dah mula penat lah. Dan penduduk kampung yang mana ikut demo tu dah mula mengeluh. Kalau kopi ni awak tak nak lah teruskan. Oh dah tak lalu dah ni lah. Sabarlah sikit lagi. Dah tak lama dah awak rasa. Memang ada Kuala depan tu. Kopi ni mati lah kita. Sabar. Awak pun penat juga, kata adik tu bukit. Kalau kopi ni awak ingat awak nak patah balik lah. Baik awak tinggal sana. Ada seorang lagi cakap kan. Jangan awak pergi tu, sabar. Selepas hujan ada pelangi, kata adik tu raja. Udah. Moh. Kan bila dah kena pujuk, mereka pun teruskan juga perjalanan. Mereka sambung perjalanan selama 7 hari 7 malam. Baru demo ni sampai. Baru demo ni sampai destinasi yang mereka tuju. Barulah mereka nampak kan, iaitu Kuala Sungai dengan 2 cabang sungai. So Tok Raja pun cakap, aku rasa kita dah sampai ni. Inilah tempat yang aku cakap. Inilah sungai bercabang 2. Kalau berarti ini, alhamdulillah lah kita dah sampai dah, kata dik Tok Puteri. Maka marilah kita rehat dulu, kemudian nanti kita akan buatkan kampung kita. Akan tebeh lah maksudnya. Okey, tapi sebelum tu Tok Raja terpandang ke arah sungai. Bila dia terpandang ke arah sungai, dia nampak di tengah sungai tu air ni macam ada gangguan tau. Macam ada satu benda yang menghalang air tu. Maknanya air tu tak lancar. Kemudian Tok Raja ni panggil lah penduduk kampung yang muda-muda, suruh pergi cek kat dalam sungai tu, apa yang ada kat dalam sungai tu. Kalau boleh alih, kita alih. Kalau boleh pindah batu ke apa, kita pindahkan. Kalau boleh biar air ni cantik kan. So pemuda tadi pun pergi masuk dan dia cuba pindahkan. Memang betul ada batu, ada macam pasir ke apalah, ada kayu dan sangkut. Dia cuba pindah kan. Dan datang lagi tolong lah, 2-3 orang